Okey, ni roti kita. Berapa ringgit ni bang kosong ni? Yang kosong sini RM6 je bang. Okey, tuna ni kita letak 3 sendok bang Yang pertama dekat Banting. Betul bang. Oh, penuh Bawang kita tabur kat sini. Habis akak buka pukul 9 pagi apa ni? Tak bang. Pukul 3 bang. Pukul 3. Bang. Daun bawang dengan bawang boleh request Gen Z sekarang tak banyak makan bawang. Ya, Tak tahu betul. kenapa lah. Toge tak suka, timun tak suka. Semua tak suka. Semua ke? tak suka. Apa Gen Z ni? Ada mayonis. Alright. Berapa ringgit tadi kak? Macam ni RM9 bang. RM19. Tapi kalau separuh RM10 je. RM10 Ni boleh makan 4-5 orang bang. Serius lah? Betul bang. Ni daging kisar bang. Oh, daging kisar. Daging cincang lah. Daging cincang bang. Oh, atas roti john pepperoni Kita tak letak kedekut kita letak banyak. Baik. Bukan 7 ke banyak ni. Lebih daripada 10 kita letak. Betul banyak. So dia pizza bersih roti john. Betul. Ada sos. Jadi kalau nak request cheese boleh kan? Boleh. Baik. Alright. Roti john. Pepperoni. Macam ni RM14 bang. Kalau nak separuh RM8. Roti apa kali ni kak? Roti john ayam. Ni kita pakai ayam cincang bang. Tak main lah yang bagi Tak kak. ada. Berapa makan kakak ni? Macam ni boleh makan 4-5 orang. So ni roti john ayam. Roti john ayam. Okey, siap. Roti john mak air gemuk. Berapa ringgit tadi kak? Jadi RM14 je bang. Oh, kalau potong dua? Potong dua RM8 je. Selain roti john kita ada chicken tender. Yang ini habanero RM14.9. Yang ini ghost pepper RM16.9. Ghost pepper dia apa? Cukuria? Ghost pepper betul bang. Yang harga ni siap dipin bang. Abang mau pilih dipin kat bawah ni abang tengok. Tapi roti john dengan chicken tender bukan berapa ni? Pukul 4. Sampai Tapi habis kalau boleh di atas pukul 4 lah. Kan nanti beratur, nanti lama nak tunggu komplain lagi. Betul, kita kena mudahkan orang Betul lah. Okay kak, saya sampai berdua orang Okey, kak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.